Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya, Amrul Ihsan Channel. Dan hari ini kita nak buat pemasangan untuk timing chain engine D40 Nissan Navara YD25. Okay, first kita kena masukkan chain pada gear, ikut marking terus sebab bila kita dah masukkan pada engine, kita dah tak dapat nak alihkan marking ni lagi. Okay, masukkan macam ni. Pastikan semua marking sama dengan chain. Kemudian kita nutkan dulu skru untuk gear fuel pump. Ini chain guide atau tensioner guide. Kita pasangkan. Kita masukkan terus semua chain guide dia, pasang terus. Ni untuk masa kita ikat nanti, dia tak banyak sangat free dah. Kita boleh terikat dulu. Dia tak berpusing sebab kita ada satu skru untuk lock gear fuel pump tu. Okay, kemudian kita pasangkan tensioner dia bahagian bawah ni. Okay, siap. Ini marking dia, timing marking dia pada gear bawah. Dan ini untuk fuel pump warna biru dan ada titik pada gear. Belah bawah warna kuning. Okay, seterusnya kita terus ke atas, bahagian chain atas. Mula kita masukkan chain guide dulu. Boleh ikat terus. Dan kita masukkan chain untuk timing marking. Atas biru dan bawah kuning. Ini yang kuning dekat gear fuel pump dan biru untuk bahagian camshaft. Masukkan pada marking, ngam pada marking dan boleh pasangkan tensioner guide. Dan last sekali kita boleh pasangkan tensioner dan terus ikatkan dia. Okay, ini kedudukan marking dia. Yang biru dekat atas dan yang kuning dekat bawah sinilah. Untuk enjin Navara dia sama je dengan Frontier, tapi kelebihan dia ada balance shaft di bahagian bawah. Ini gear untuk balance shaft. Pasangkan skru 10 atau 6mm, ikatkan untuk lock gear tu. Sebab dia ada spring dekat dalam tu, kita nak bagi spring tu jack. Dan masuk dia ikut timing marking macam ni. Kedudukan timing marking yang macam ni. Okey. Terima kasih kepada semua yang menonton channel YouTube saya. Jangan lupa like, share dan subscribe.